cuba untuk bunuh anak dia time anak dia tu kecil. Part 2, let's go. And then Nina tu cakap, please clean up this room. Aku tak bayar kau untuk flirt dengan suami aku. Dia cakap macam tu tau kat Millie. Millie macam, oh, okay. Dia tak boleh nak balas balik lah. So that night, yang si Nina ni dah ada PTA meeting. So dekat rumah tu ada Millie, Andrew dengan Cecilia. So time malam tu, time dinner, si Millie ni tengah masak kan. Dia masak steak. Dia tengah masak. And then around lagi 5-10 minutes nak siap, Andrew masuk dapur. Dia macam, Andrew ni dia macam timing dia always perfect tau. Dia akan arrive somewhere at the exact time yang dia perlu arrive. So dia masuk and then Cecilia follow tau. And then Millie ni pun dia macam prepare the food. Dia letak atas meja and then dia bagi dekat si Cecilia tu, portion dia kecil sikit lah sebab dia budak kecil kan. Then dia letak air masak tau, air kosong. Lepas tu Cecilia ni pandang dia. Dia kata dia tak nak air ni, dia nak apple juice. So yang Millie ni tak boleh nak cakap apa kan. Dia ambil cawan tu, dia tukar dengan air apple juice, dia letak balik. Lepas tu Cecilia ni pandang dia, dia cakap, nak cawan lain, cawan ni kotor. Dia kata, what the heck? And malam tu, si Millie ni, dia ada macam some sort of feelings towards Andrew tau. Sebab dia, aku nak korang faham kan, dia baru keluar penjara and dia tak pernah ada like boyfriend ke apa. So dia macam have some sort of feelings. And time tu pun Nina tak ada tau. So dia macam gravitate towards Andrew. Lepas tu dia macam, you know, like human feeling something kan. Tapi dia macam, dia kata tak boleh, this is my boss. Dia kata apa-apa pun dia tak boleh. And then suddenly Cecilia dia buat bunyi yuck. Dia kata steak ni tak sedap lah. Dia kata dia nak benda lain, dia nak chicken nugget. Atau Andrew cakap, Cecilia ni dia kata kalau saya bawa pergi hotel 5 star ke apa ke, dia mesti order chicken nugget juga. Dia macam memilih makanan budak kecil. So Andrew ni cakap dia ni makan chicken nuggets ada satu brand ni je. Lepas tu yang Millie ni pun okay tak apalah. Dia kata dia boleh je nak buat another meal kan. Chicken nugget tu goreng je pun. Lepas tu Andrew cakap tak apalah, biar saya tunjuk. Time ni Millie dengan Andrew ni dia jadi macam rapat. You know how there's gonna be a third person, macam setan kan, bila ada dua lelaki perempuan. Something like that lah. Something is happening, something like that. So bila dia tengah ajar si Millie ni cara nak masak chicken nugget tu, dia cakap chicken nugget ni kena make sure bentuk dinosaur and kena perfect. Kalau tak Cecilia tu tak makan. Lepas tu dia ajar, dia bagi Cecilia tu makan. Lepas tu dia ambil makanan dia and Andrew ajak dia makan sekali tau kat situ, kat dapur tu. Kiranya kat dapur tu ada Andrew, dia dengan Cecilia. Tapi yang si Millie ni, dia nak tau. Dia nak makan kat situ. Tapi dia kata dia takut Nina suddenly masuk ke dapur tu. Dia takut Nina nampak dia makan dengan family tu kan. So dia kata tak apalah dia makan kat atas. Dia kata dia takut Nina nampak. Lepas tu dia cakap, oh shit. Dia kata dia terlepas kan. Dia cakap dia sebut Nina tu kan. Lepas tu dia cakap, yeah, maybe you are right. Dia kata betul juga. Dia kata tak apalah awak makanlah kat atas, makan kat bilik. So Millie ambil makanan Cecilia yang dia tak nak tu and then dia bawa naik atas bilik dia and dia makan dalam bilik. And then the story goes straight to another week. Next week, dia kata dia tengah turun daripada bilik dia pagi. Dia nampak Nina dekat bawah pegang plastik bag besar. And time tu dalam hati dia macam takut. Dia kata apa pula Nina ni buat kali ni. Sebab sometimes Nina ni kejap dia peluk si Millie ni. Dia kata terima kasih, dia baik kan, layan baik. Tiba kadang-kadang dia marah-marah. Macam dia frantic kan, tukar-tukar personality. And then suddenly yang si Nina ni panggil dia tau. Dia kata Millie sini kejap. Dia kata. Lepas tu Millie ni pun turun. Ya kenapa? Dia kata Nina kata dia baru check almari dia, closet dia kan. And baju dia banyak yang dah tak muat, dia kata. So dia kata dia nak minta Millie ni hantar baju ni pergi ke donation center. Lepas tu dia kata, before that, awak size apa? Nina tanya kat Millie. Millie cakap dia size 6. Lepas tu muka Nina ni macam light up. Dia kata, oh this is exactly your size. Why don't you take it? Tengok mana-mana yang awak nak ambil lah. Dia cakap macam tu. So masa dia ambil bag tu, Millie cakap, dia kata barang-barang dalam bag ni semua baju kecil-kecil tau. Dia kata, betul dia tengok dekat Nina. Nina ni at least size 14, dia kata. Baju-baju ni size 6, size 8. Kiranya dah lama dah lah. Dia tak macam beli baju baru, dia pakai baju lama je. And time ni, Millie ni dia macam bersalah. Dia kata, I don't know if I should take this. Dia kata, dia takut Nina ni macam frantic balik kan. Macam berubah perangai. Lepas tu Nina ni baik gila tau. Tak apalah, dia kata ambil je lah. Dia kata daripada buang kan, daripada bagi kat donation center, ambil je semua ni, dia kata. So Millie pun macam dengan sebersalah ni dia ambil tau baju-baju tu. And Nina ni pun dia cakap, dia kata maybe dia takkan pakai lah kot baju-baju ni sebab dia pun sekarang ni tengah mengandung. Lepas tu Millie macam, mengandung? Dia terkejut kan. Dia kata, you are pregnant right now? Lepas tu Nina cakap, I'm pregnant. So dia macam
tu first dia bagi tahu kat Nina lah. Dia bagi tahu dekat Millie yang dia tengah mengandung. So while dia tengah cakap pasal bag yang penuh dengan baju tu, yang si Millie ni macam suddenly cakap pasal bilik dia tu. Dia kata boleh tak dia nak minta bantuan untuk bagi tingkap bilik tu buka. Dia kata dia rasa stuffy sebab tak ada airflow. So Nina tu cakap, oh ya ke? Oh, nantilah saya check. Dia macam nak tak nak je. And then fast forward to couple days later, time ni si Millie ni tengah kemas rumah. Dia tengah jemur kain apa semua. Tiba si Nina ni call kat phone baru dia tu. Dia cakap, boleh tak tolong ambil Cecilia? Dia kata, saya tengah busy ni. Pukul 2.45 macam tu dia keluar. Lepas tu dia terus off call tau. Si Millie ni dia tak tahu sekolah Cecilia tu kat mana. And bila dia call balik Nina tak angkat tau. So dia ada 15 minit je untuk cari address sekolah Cecilia. Dia time ni dia macam kelang kabut lah. Dia takut bila dia lambat Cecilia tu akan mengamuk and Nina tu akan mengamuk. So dia frantic gila time ni. So time ni si Millie ni letak semua barang-barang dia. Dia pergi dekat dapur. Dia nak ambil kunci apa semua kan. And then dia nampak dekat dapur tu ada address sekolah. Macam sekolah punya form. Dia cakap, oh maybe this is sekolah Cecilia. Dia ambil form tu, dia pergi kat kereta dia terus. Dia terus pergi kat address tau. Dia pergi dekat sekolah tu besar tau. And banyak entrance, 5 entrance. So dia tak tahu which entrance yang Cecilia ni akan keluar. So dia pergi dekat sana, dia check setiap entrance tu, tengok budak-budak tu kan. And then dia decide untuk keluar dari kereta and tanya orang dekat situ. Ibu bapa yang tunggu anak dia orang keluar tu kan. Sebab dia takut yang Cecilia ni tak jumpa kereta si Millie ni, kereta dia. So dia jumpa ada ibu bapa kat depan tu kan. Dia tanya perempuan tu, dia tanya, ini gate untuk fourth grader keluar ke? Lepas tu dia cakap, this one. Lepas tu dia tanya cari siapa? Lepas tu yang si Millie ni jawab, Cecilia Winchester. Lepas tu yang perempuan tu semua macam panas sama sendiri tau. Oh, ni mate baru Nina dia cakap, Nina okey ke? Dia tanya, best ke kerja situ? Lepas tu yang si Millie ni macam perasan lah, dia orang ni macam kaki gosip tau. So dia cakap, okey je, alright je, nothing's wrong kan. Lepas tu yang perempuan-perempuan kat depan tu cakap, Nina tak gila ke? Kau faham tak? Orang dekat situ tahu yang Nina tu sebenarnya something is not right. Something is wrong with Nina. So time yang perempuan-perempuan tu macam nak dig deeper, nak gosip dengan si Millie ni, dia budak-budak keluar. Budak-budak sekolah tu dia nampak Cecilia. Cecilia ni, dia macam kau nampak dia tau. Sebab dia macam baju dia pun lain. Orang lain pakai baju sekolah kan. Dia pakai baju lacy, yang ada lace. Lepas tu rambut dia blonde kan. Kiranya memang nampak lah. Kau tak payah cari budak tu. Budak tu datang kat dia. So dia macam lambai-lambai dekat Cecilia. Cecilia datang kat dia. Itu dia cakap your mom, Nina asked me to pick you up. Lepas tu Millie dia cakap, mana ada? Kawan saya punya mak yang akan ambil saya hari ni, Sofia. Lepas tu belum sempat si Millie ni nak jawab, tiba-tiba ada perempuan datang kan. Macam ambil Cecilia dengan kawan-kawan dia. Sebab dia orang ada karate punya kelas. Memang nampak legit lah. Bukan macam orang yang nak kidnap. So budak-budak tu pun semua naik kereta Mak Sofia tu. Dia orang pergi kelas karate lah. Lepas tu yang Millie ni pun pergilah dekat perempuan tu. Dia cakap, mak si Cecilia ni suruh saya ambil dia. Lepas tu yang perempuan tu, yang Mak Sofia tu cakap, tak adalah. Dia kata setiap hari Rabu dengan Khamis, dia orang akan pergi kelas karate. Memang macam tu. Lepas tu yang Millie ni cakap, kenapa Nina suruh aku pergi ambil Cecilia? Like, macam pelik. Lepas tu perempuan yang Mak Sofia tu decide untuk call Nina. Dia cakap, let's confirm it kan. Lepas tu dia call. Lepas tu dia dengar macam yang Nina tu salahkan Millie. Dia cakap, mana ada aku suruh Nina tu ambil Cecilia? Lepas tu yang Mak Sofia tu cakap, right. Lepas tu dia end the call. Lepas tu dia cakap, yang Nina tu bagi tahu Millie ni silap. You got it mixed up. Dia tak ada pun suruh ambil Cecilia tu. Millie ni dah macam tercengang. Tadi kau call frantic suruh ambil anak kau. Lepas tu kau cakap macam ni. Faham tak? Lepas tu Millie ni pun ambil phone dia. Dia message Nina tau. Dia kata ada another woman yang akan ambil Cecilia. So should I just go home and balik rumah kan? Tak payah bawa Cecilia. Lepas tu Nina terus reply tau. Yes, why on earth are you taking Cecilia home? Dia marah. Padahal tadi dia call, dia suruh ambil Cecilia. I am currently on the floor sebab sakit pinggang. Let's continue. And then she was like, dia macam tak fikir sangat dalam benda ni. She just want the job. So dia macam go through with it. And her experience kat rumah tu is just like that. Kena gaslight bila dia suruh,
Bila dia suruh buat benda something, and then dia kata dia tak suruh. Bila dia tak suruh, dia kata dia suruh buat something. And then ada this one time, dekat toilet bilik si Nina tu, Millie jumpa used tampon dekat atas lantai. Dia macam memang pengotor gila. Yang kotor tu dia buang atas lantai macam tu je, Nina ni. And Millie ni bila dia tengok kabinet dekat dalam bilik air tu, dia realise memang penuh dengan ubat tau. Dia macam ada problem dengan dia punya mental health, si Nina ni. So dia check almari tu, dia check ubat-ubat, dia tengok nama ubat tu. Suddenly Nina masuk dalam toilet tu. Nina jerkah dia. Nina cakap, kau buat apa? Kau tengok barang-barang aku pal. Dia cakap macam tu kan. Terkejut lah si Millie ni. Tu Millie cakap, tak. Dia tengah kemas benda-benda dekat dalam toilet ni. Kan ada tampon atas lantai apa semua tu kan. Dia tengah kemas benda tu, dia kata. Lepas tu Nina tu pandang je dia. Terus cakap, macam mana kau cuci aku punya sinki ni? Lepas tu Millie cakap, dia guna sabun ni. Sabun tu organik tak? Dia kata. Lepas tu Millie check sabun tu tak organik tau. Lepas tu dia cakap, tak organik. Aku kan kata, aku nak sabun organik. Aku nak semua benda organik dekat dalam rumah ni. Aku tak suka benda-benda yang chemical ni. Bila kau cakap setan tu, dia kata, macam mana kau cuci sinki ni? Kau tunjuk kat aku sekarang. Tu dia buat. Macam ni ke kau buat time aku tak ada? Macam ni ke kau buat? Sedetail ini ke? Aku tak percaya yang kau akan buat sedetail ini. Mesti kau nak aku supervise macam ni baru kau buat betul-betul. Dah kenapa Nina ni? Lepas tu Nina tu keluar daripada toilet tu, and Millie start check balik ubat-ubat tu tau. And then dia search dekat internet apa masuk ubat-ubat tu. And ubat tu most of them macam ubat-ubat yang related to mental health ni problem. Macam ada isu-isu dengan mental health lah, depression apa semua tu. And then fast forward into couple days later, dia dekat rumah tau. Time ni Millie dekat rumah. And then dia start rasa macam dia nak communicate dengan Enzo yang dekat luar tu. So dia bawa satu cawan air, and then dia keluar pergi ke Enzo tau. Sebab Enzo ni kan penat kerja gardening kat luar tu. Dia bawa, dia jumpa Enzo, and then dia cuba untuk communicate dengan Enzo. Lepas tu dia kata nak air. Lepas tu Enzo ambil air tu, dia minum, and then Millie ni start tanya soalan. Dia kata dah berapa tahun dah kerja dekat sini? Lepas tu Enzo jawab. Dia cakap dari English tau, tapi macam ada accent yang kuat lah. Dia cakap 3 tahun. 3 years. So bila dia dah start bercakap ni, dia macam cuba nak tanya soalan pasal Nina tu tau. Do you like Nina? Dia kata, do you like Nina? Tapi sebelum Enzo sempat nak jawab, ada orang buka pintu tau. Nina buka pintu kat luar tu. So dia tak dapat nak conversate, tak dapat nak berkonvo dengan si Enzo ni. So time 3 weeks kerja dekat rumah Winchester tu, si Millie ni dia plan untuk beli TV tau. Dia nak letak dalam bilik dia. Sebab dia kata sepanjang dia duduk situ, dia takut nak guna TV kat main living room tu. Sebab yelah dia just bekerja kat situ kan. So dia plan, dia kata dia nak beli TV time first paycheck dia, and then dia dapat enjoy the TV lah. But then somehow ada this one night dia rasa macam dia nak tengok sangat TV, cerita rancangan TV Family Feud. So dia kata dia tahu dah schedule family tu macam mana, like diorang punya bedtime routine kan. So dia tunggu bapak yang si Andrew tu bacakan buku cerita kat anak dia. Cecilia dah tidur, dia dah tidur, and Nina dah tidur. Dia pergi dekat bawah, dia pergi dekat living room tu, and then dia start buka TV tau. And dia memang terbongkang lah dekat atas sofa tu. Dia macam tengok TV tu. And then suddenly suara daripada belakang sofa tu. Is that Family Feud? Lepas tu dia pusing belakang, Andrew tengah macam tanya dia kan. Sebab Andrew tak adalah marah, just macam tanya je kan. Lepas tu dia minta maaf. Dia kata sorry pakai TV time malam semua. Lepas tu Andrew cakap tak apalah, tengok je. Dia kata lagipun dekat atas tu tak ada line sangat kan. Dia faham. So dia macam Andrew okay. Andrew tak macam tak marah lah. Sebab kalau Nina mesti Nina marah. Okay, this scene dia macam agak macam tak elok sangat lah. Sebab time si Millie dekat TV tu kan, dekat sofa tu dekat TV, dia macam dalam underwear dia je tau, baju tidur dia. And si Andrew turun bawah sebab dia nak pergi ambil air dekat kitchen tau. Dia pula pakai boxer je. So and then Andrew tu pergi dekat sofa tu, and then dia duduk sebelah si Millie. So macam tak baik lah, macam tak sopan kan. Tapi tak tahulah Andrew tu kepala dia macam mana. But Millie tu macam tak selesa. But at the same time, Millie tu actually ada perasaan juga dekat si Andrew. It's a very complicated situation. Dia kata dia risau, what if Nina tu turun and tengok dorang macam tu? Kau tak rasa ke Nina tu akan mengamuk? Dia macam risau. And then tadi tengah duduk yang dorang sembang, and then Andrew tanya dekat Millie, ada macam lebih tak? Dia kata makanan dinner malam tadi. Dia rasa macam lapar pula. Lepas tu Millie cakap tak ada apa-apa kan. Yang ada pun peanut butter je. Tapi jangan makan depan Cecilia pula. Millie cakap nanti kan Cecilia tu allergic pula. Lepas tu Andrew pandang dia pelik. Allergic? Allergic apa ni? Cecilia mana ada allergic apa-apa?
Oh, what the... Kau faham tak? Something is wrong. Andrew kata Cecilia tu tak ada allergic pun actually. Tapi kenapa Cecilia dengan si Nina tu cakap yang Cecilia ni ada allergic? Something tak masuk akal. So yang Millie dengan Andrew ni continue tengok Family Feud tu tau, rancangan TV. Rancangan TV tu dia macam kau kena guess ayat. Dia macam keluar huruf, dia kau kena teka apa perkataan dekat TV tu. So diorang ni macam main benda tu tau sama sendiri. Macam grape, apple lah, ni, itu, ini, tu. Tu dia gelak-gelak tau. Tengah gelak-gelak, tiba-tiba ada suara daripada atas kat tangga tu. Cakap, apa korang tengah gelak ni? Lepas tu diorang dua pandang belakang, Nina. Fuck, Nina. Lepas tu dia macam, oh shit. Lepas tu Andrew ajak Nina duduk sekali dekat sofa tu. Sini lah, main sini tengok Family Feud, best dia kata. Lepas tu yang Nina ni dia macam tegas tau. Dia kata kat suami dia, kau bukan ada meeting ke esok pagi? Kenapa stay up late macam ni kan? Lepas tu Andrew tu macam, oh ya. Dia macam cuba tak nak escalate the situation tu lah. Lepas tu Nina tu pandang dekat Millie, dia kata, kau pergi beli TV and tengok dalam bilik kau sendiri. Tu Andrew cakap apa salahnya duduk bawah ni, bukannya ada orang pun time macam ni kan. Betul. So Millie tu macam iya kan je lah apa Nina tu cakap. So dia gerak naik ke atas dengan Andrew apa semua, and then Nina tu pandang je tau dia pandang bawah, and then dia tengok si Millie tu pakai boxer je. Millie yang perempuan tu dia pakai underwear dia je. So dia macam cakap kat Millie, I expect you to wear appropriate outfit dekat dalam rumah ni, bukan macam ni. Tapi depan memang cara dia cakap tu macam tegas lah. And then Nina tu cakap, I expect engkau lepas je habis dinner kau duduk atas, jangan turun bawah. This house is for my family, not for you. Oh shit. Lepas tu Millie ni pandang dia macam cuba nak minta maaf sebab dia kata dia tak nak lose this job kan. Dia cakap dia minta maaf, dia kata dia dengan Andrew tak ada apa-apa pun. Dia tak expect pun Andrew nak turun apa semua. Tapi time dia tengah pleading tu, Nina terus cut off. Dia kata, kau ingat aku risau ke pasal tu? Kau ingat aku kisah ke pasal Andrew ni? Andrew dengan aku tu memang dah soulmate. Kita orang ada anak. Kita orang dah bind together, stick together. Ni pun sekarang ada anak baru, another bind. Kau siapa aku nak takut dengan kau? Dia cakap macam tu dekat Millie. Dia macam agree, and dia terus naik atas pergi ke bilik dia. And then couple dia serta yang Nina ni, kan dia ada PTA meeting tu kan. Dia ajak geng-geng PTA meeting dia tu untuk buat meeting dekat rumah dia tau. But the thing is, preparation apa semua dia suruh Millie buat. Bermakanan, susun barang-barang, prepare the food, everything kan. Dah lah Millie tu nak kena kemas rumah dulu pagi tu. So dia mesti ada kemas rumah, dia kemas dapur, dia kemas bilik. Dekat bilik si Nina tu, dia punya bilik bersepah gila sebab Nina ni dia macam barang dia bila dia dah ambil, dia akan campak bawah atas lantai tau. Atas lantai tu ada tampon berdarah. Dia buang macam tu. Dia macam jenis yang pengotor gila. Tapi si Andrew pula jenis yang kemas. Barang dia semua kemas tau. Baju yang dia dah pakai letak dalam bekas dia. Dia punya barang-barang bergigi apa semua letak dalam bekas dia. Macam Nina tu dia campak lah semua benda. Dia macam nak menyusahkan si Millie tu tau. So Millie tu pun kemas. Dia macam tak boleh nak cakap apa kan. Dia kemas. Lepas tu, lepas siap kemas tu, dia start untuk prepare meeting. So yang dekat meeting tu, dia punya preparation dia, ada certain things yang Millie nak kena ada. Macam ada disuam makanan, dia kena order dekat luar, and Millie ni kena pergi ambil pula makanan tu. Memang dia tak menang tangan lah sebenarnya cerita. So time Millie tengah prepare tu kan, dia dekat luar, dekat backyard, dia menangis tau. Sebab dia macam takut masa tak sempat. Sebab memang tak cukup kan. And then Andrew nampak dia menangis. Andrew datang kat dia, Andrew offer help. Andrew kata, ada apa-apa tak yang dia boleh buat? Nak angkat pasu ke, nak angkat meja ke kan? Lepas tu, dia nampak yang si Millie tu tengah nangis kan? Dia bagi sapu tangan dekat Millie. So, Millie macam lap air mata dia lah. Kiranya Andrew ni membaik gila lah. Dia supportive kan. Dia cuba nak tolong. Sebab dia tahu Nina tu macam tak betul. Basically tak betul lah. So, in this moment, diorang berdua bekerjasama untuk siapkan this meeting. So, bila Andrew tengah tolong tu kan, tiba-tiba Cecilia datang tau. Cecilia datang dengan perangai dia. Dan dia cakap, Daddy, komputer rosak lah, dia kata. Lepas tu Andrew cakap, boleh, kejap lagi nanti ayah tengok. Tapi sekarang kita keluar dulu nak tak? Dia ajak Cecilia. Dia ajak keluar sebab kan dia nak pergi tolong si Millie ni kan. Millie suruh dia tolong ambilkan makanan yang Nina nak. Dia kan order kat luar. So Andrew decide untuk pergi ambil tau. And then dia ajak Cecilia juga. So sekarang ni yang ada dekat situ,
Millie, Andrew dengan Cecilia. So Cecilia ni pun pergi bersiap-siap. And then yang dekat backyard tu sekarang ada Millie dengan Andrew. And time tu Millie kan macam happy sikit kan, ada orang tolong. Dia cakap dekat Andrew, dia macam sembang. Apa dia kata, Cecilia tu sebiji macam muka awak. Dia kata macam muka Andrew. Lepas tu Andrew pandang dia, mana ada, dia kata lain lah. Lepas tu Millie cakap, mestilah ada macam ada similarity sebab anak kan. Lepas tu dia cakap, tu bukan anak saya. Cecilia tu actually bukan anak Andrew. Meaning to say, yang si Nina ni, dia ada anak dengan lelaki lain, and then baru dia kahwin dengan Andrew tau. And Andrew ni just ambil je Cecilia tu sebagai anak angkat dia. Dia still bela lah. Kau tahu betapa baiknya Andrew ni. Kan, despite everything, despite Nina tu makin tak lawa apa semua, dia still macam okay je. Ada anak dengan lelaki lain lah, dia okay je. Time tu Andrew macam tengah kemas-kemas, dia tak pandang muka Millie lah. Dia cakap dia teringin lah ada anak sendiri, dia nak ada anak banyak, tapi nantilah, dia kata dia cuba. And then dia terus stop cakap pasal anak. Dia macam sedih tau. Millie tengok muka dia macam sedih, dia tak ada anak. Kan dia nak anak dengan si Nina tu. And then the PTA meeting tu start dekat rumah tu. Dekat rumah tu dia ada Jillian, Patrice, Susan. 3 tu perempuan yang si Millie ni pernah jumpa. Tahu kat mana? Dekat depan sekolah tu. Yang time yang dia nak ambil anak dia, tapi dia kata tak payah ambil kan, yang dia tak betul tu. Perempuan tu ada kat depan tu tau. Meaning tu say dia orang pernah nampak lah si Millie ni. And then dia orang pun macam go on dengan dia punya meeting tu. Tengah meeting tu, dia orang si Nina, dia suruh si Millie berdiri tercengak kat situ dekat meeting tu. Tak buat apa-apa. Kiranya macam orang suruhan, bibi, macam orang yang memang macam slave lah basically. Dia suruh duduk situ dengar je apa dia orang buat kan. But the thing is, diorang duduk kat situ, diorang bukan bersembang pasal PTA meeting sangat pun. Diorang macam acah-acah orang kaya, sembang-sembang pasal orang kaya, and then duk mengutuk-ngutuk Millie. Dia kutuk Millie while Millie dengar. Dia kutuk Millie time Millie ada dekat sebelah diorang. Dia cakap, makanan ni sejuk lah, yang seorang kawan si Nina tu cakap kan. Tu Nina cakap, ya memang sejuk pun, susah sekarang nak cari bibik yang bagus je, macam tu. Lepas tu dia pandang-pandang Millie. Kau ada pearly gila-gila depan Millie. Lepas tu Millie cakap, Nina, nak saya panaskan ke benda ni? Nina terus snap. Asal kau panggil aku Nina? Call me Miss Winchester. Siapa suruh kau panggil aku by my name? Dia cakap macam tu. Padahal time first day dia masuk sini, dia yang suruh panggil dia Nina tau. Time tu kan, dia macam jenis yang depan geng dia nak tunjuk yang dia tu macam bagus. Macam dia tu macam garang dengan bibik. Padahal hari tu kata lain kan. Tu yang kat situ si Millie ni cakap, macam terkedu kan, tak nak buat apa. And then diorang continue the meeting. Macam bukan meeting lah, bersembang. And then si Nina tu cakap, I have great news, kata, I am going to be pregnant. Lepas tu yang geng-geng tu cakap, oh patutlah gemuk, patutlah makan banyak, patutlah bulat. Lepas tu Nina pandang diorang, belum pregnant lagi. Dia cakap dia nak buat treatment IVF. Macam ada, I'm not sure macam mana prosedur dia, tapi dia macam bantuan doktor lah, untuk dia mengandung. Kawan di situ semua tercengang, terlepas cakap. Lepas tu dia macam mana yang Nina tu macam terasa dia pergi masuk dalam rumah kejap. Geng dia yang kat luar tu 3 orang tu gelak tau. Time tu Millie ada kat sebelah diorang. Dia cakap, aduh terlepas cakap pula. Diorang gelak-gelak tau. 3 orang tu sebenarnya tak suka kat Nina tau. Dia tak suka gila. Lepas tu yang member dia lagi seorang tu cakap, kau ni janganlah cakap macam tu, dia kata. Kau masuk balik rumah orang gila si Nina tu. Nina actually pernah masuk buat orang gila tau. Sebelum ni si Millie tu tak tahu. Diorang ni bersembang-sembang lah. Dia kata, kau ni jagalah sikit mulut, kau ni masuk balik rumah orang gila. Dia tu dah tak betul. Lepas tu baru yang si Millie ni realise ubat-ubat dia dekat atas tu sebenarnya semua ubat-ubat daripada institute mental tempat dia masuk dulu. Macam dia kena makan ubat tu untuk dia okay balik mental dia. Kiranya Nina ni ada problem lah. Bukannya dia saja-saja nak snappy, berubah-ubah dia punya emosi, perangai dia. Dia macam ada problem dia sendiri. And then the story go back into the next couple of days. And time ni ya si Millie, si Nina dengan Andrew dia pergi keluar tau. Pergi jumpa hospital yang IVF tu. And then dekat rumah ada Cecilia dengan Millie.
time ni Millie kat rumah, tengah keluar rumah. And then Cecilia balik sekolah. Dia masuk dia campak kasut dia kat kaki. Dia tak buka bahagian tangan tau. Dia macam tendang kaki dia, kasut ke sebelah lain, kasut kiri ke sebelah lain, bag dia campak belah lain. Dia macam nak menyusahkan si Millie ni. Millie ni pun macam tak boleh nak marah dia. Dia kata, Cecilia ambil balik kasut tu. Dia macam gentle parenting tu kan. Tapi Cecilia, sekejap lagi lah. Dia kata, sekejap lagi lah, malah aku. Lepas tu Cecilia ni terus pergi dekat ruang tamu. Dia duduk dekat atas sofa tu, dia tengok TV tau. Lepas tu Millie ni pun macam, sabar. Tu dia pergi dapur. Dia tak angkat tau kasut-kasut tu. Dia nak suruh Cecilia juga angkat. Dia pergi dapur, dia tanya nak makan apa semua dekat si Cecilia tu. Lepas tu, yang Cecilia ni pun dia macam, dia malas nak bising kan. Dia bagi sandwich, dia letak mayonnaise, tapi dia tak letak terus dalam sandwich tu tau. Dia tahu, dia kata kalau dia letak banyak mana pun, Cecilia ni akan komen, kenapa letak banyak sangat, kenapa letak sikit sangat. So dekat sebelah sandwich tu, dia letak jar of mayonnaise and letak sudu. Kiranya si Cecilia ni boleh letak berapa banyak dia nak. Tak adalah dia nak komplain kan. Tapi si Cecilia ni still komplain. Apa benda ni? Dia kata, snack siapa macam ni? Lepas tu suddenly pintu rumah tu terbuka tau. Pang. Muka si Millie dengan si Cecilia straight pandang pintu tu tau. Andrew dengan Nina masuk rumah tu. Muka Nina sedih gila. Muka dia macam down. Andrew pun macam pandang bawah je, macam sedih. Yang Nina tu dia macam tak puas hati. Dia macam something is wrong lah basically. So Nina ni tengok kat dalam rumah tu, kasut anak dia sebelah sana, beg anak dia kat sebelah sana, apa semua kan. Tu dia jerit tau, panggil Millie. Apa benda kau ni? Aku bayar kau untuk kemas rumah ni. Ni apa benda ni? Dia cakap dekat Millie. Millie terus macam tunduk. Sorry, minta maaf kan. Lepas tu dia kata, aku bayar kau bukan untuk minta maaf je. Buat kau kemas sekarang. Lepas tu Nina terus naik atas tau. Lepas tu yang time Nina tu berjalan, dia cubalah nak tahu what's going on kan. Dia tanya Andrew. Time ni Nina tak ada dah. Dia tanya, what's going on kan. Cuba cakap apa benda yang jadi. Millie cakap, do you want to talk about it? Lepas tu Andrew cakap, no. Dia macam dia still down kan. And Millie pun faham lah. Dia just let it happen lah. Dia nak cerita, dia cerita macam tu. Sebab dekat dalam rumah ni, dia basically Andrew gang dengan si Millie. Bukan gang lah, Millie yang okay. And lagi satu gang, Cecilia dengan Nina. Dia macam tu kat dalam rumah ni. Dia punya dynamic. And Andrew ni dia macam ikut je apa isteri dia cakap. Apa isteri dia nak diikut je. And then Andrew cakap dia kata dia pergi at the best IVF facilities dekat Amerika tu, dekat negara orang. But si Nina ni memang dah mandul lah. Nina ni dah tak boleh buat apa dah. Dia punya tu ada problem. So Andrew ni sedih gila sebab dia nak ada anak sendirian. Tapi tak boleh. Dia tak boleh. Sebab Nina problem. Maybe it comes to certain things, ubat dia ke, I'm not sure. Tapi dia tak boleh mengandung. Millie ni dia macam kesian tau. Dia sedih. Dia tahu yang Nina tu macam ada problem. Lepas tu tambah lagi tak boleh ada anak. And then Andrew pun tak boleh nak ada anak. Dia sedih. Lepas tu Millie ni cuba nak bagi both of them happy. Dia tanya Andrew, is there anything that I can do to make both of you guys happy? Lepas tu Andrew ni macam dia fikir kejap. Dia kata, actually ada. There's this one show yang Nina memang suka sangat. Boleh tak you book the place for it? Just minta tolong tanyakan Nina hari yang dia free. Nanti awak book diam-diam. Dia macam tu. Dia macam nak bagi si Nina ni happy tengok show yang dia suka. So Millie ni sekarang dia punya objektif dia book tiket this one theatre show. That night pagi tadi kan dia baru balik muka sedih apa semua kan. Malam tu si Millie ni terjaga sebab dekat luar dekat rumah tu, that night dia dengar ada bunyi someone menjerit dalam rumah tu. Menjerit macam kena sawan kuat gila. Dia terbangun, dia terkejut kan. Dia terus buka pintu dia tu, dia dengar apa yang tengah berjadi kan. Dia dengar suara lelaki dengan suara perempuan macam menjerit-jerit sama sendiri. Lepas tu dia dengar bunyi benda pecah. Bang. Keluar bilik dia tu, dia macam nak cuba dengar. Dia dengar suara Nina menjerit. Nina cakap, it is not fair. She cries, I did everything I could. It's not your fault. Andrew cakap, it's not your fault. Lepas tu Nina cakap, it is my fault. If you were with a younger woman, you could have a baby like you want. It is my fault. Lepas tu dia macam cuba cakap yang dia sebenarnya punca Andrew ni tak boleh ada anak. Dia macam tengah gila tau time ni. And Andrew cuba nak bagi dia tenang. Andrew macam relax. It's not your fault. And then bang, bunyi benda pecah lagi. Si Nina ni dia tengah tolak semua benda dalam bilik dia tu tau. Pecah habis. Nina ni jerit tau, you wish I was gone. Dia cakap dekat Andrew.
Dia cakap Andrew ni nak dia sebenarnya pergi dia. Tapi Andrew tak. Andrew still sayang dia time tu. Dia macam sedih tengok isteri dia macam tu kan. Lepas tu yang si Millie ni, dia slowly macam cuba datang dekat nak dengar apa diorang bergaduh ni. Dia macam saja kan, macam nak sibuk nak dengar. Suddenly Nina keluar dari bilik tu, nampak Millie terus. Kantoi. Lepas tu yang Nina ni macam, Millie, apa kau buat sini? Kau spy kita orang ke? Dia dah tengah marah macam tu kan. Millie macam Millie cakap dia dengar bunyi benda pecah. Dia risau, dia nak tengok. Padahal dia nak cuba dengar actually. Lepas tu yang si Nina ni cakap, I don't need your help. Lepas tu yang Millie ni, aku tak tahulah apa masalah dia. Tiba dia tersebut, where's Andrew? Mana Andrew? Lepas tu yang Nina ni terus pandang dia kan. Excuse me? Dia cakap macam tu. Fuck. Millie ni macam, oh shit, dia nak cakap apa ni kan. Tu dia cakap, is Andrew okay? Nina ni ingat yang si Millie ni ingatkan dia bunuh Andrew. Faham tak dia punya sekarang ni? Excuse me, dia cakap. Lepas tu yang si Nina ni cakap, go back to your room. Kau pergi bilik kau sekarang. Itu Millie, dia telan Leo dia cakap, no. Dia nak tengok Andrew juga. Lepas tu Nina pandang mata dia kan. Go back to your room or else you are fired. Tetap aku buang kau kerja. And then suddenly daripada bilik si Nina dengan Andrew tu, ada bunyi air yang buka. Macam orang buka sinki, air kat sinki tu. And then Millie tenang. Millie macam lega sikit. Kiranya Andrew still hidup lah. Bukanlah si Nina tu bunuh Andrew. Sebab dekat baju Nina ni penuh darah tau. Time tu dia pecahkan cermin tu kan. Tangan dia apa semua luka. And Andrew ni pun diam je. Lepas tu Millie macam dah tenang sikit ya. Andrew still hidup. Dia pusing belakang. And dia nak pergi ke attic lah, bilik dia tu kan. Lepas tu dia dapat rasakan tau, si Nina tu pandang je dia. Lepas tu dia panggil Millie. Tu Millie pusing belakang. Nina cakap, time malam awak duduk atas je, jangan turun bawah. Faham? Lepas tu Millie anggur. Lepas tu dia naik bilik dia. And then the next morning, pagi tu dia turun bawah, dia jumpa Nina. Nina ni jadi baik balik. Dia jadi her old self. Time yang interview tu, dia jadi macam tu. Macam, hi Millie, how are you doing? Sleeping well? Okay tidur? Macam mana kat rumah ni? Kau faham tak? Macam another person, bukan Nina yang dia nampak malam tadi. Creepy gila tu. Lepas tu Nina cakap macam ni, would you be so kind to make me some breakfast, Millie? The usual? Lepas tu Millie cakap, of course. Boleh je kan. Lepas tu time dia tengah masak breakfast tu, dia makan banyak breakfast. Dia tengah buat tu dia teringat yang time PTA meeting tu, kawan-kawan Nina ni ejek dia time dia tak ada kat situ kan. Dia badan besar apa semua. Dia macam kesian tau dengan Nina ni. Lepas tu at the same time, dia macam realise yang Nina ni the way she is because of her problem kan. Dia makan ubat. Maybe ubat tu yang buatkan dia jadi makan banyak apa semua. And dia macam kesian dengan Nina ni. Time dia tengah buat tu juga, dia risau. Dia takut Nina ni snap back jadi someone else. Jadi orang yang lain tu kan, yang kuat marah apa semua. So dia masak tu dia risau. Dia make sure everything is perfect lah. Lepas tu dia siapkan, letak dalam pinggan, dia letak depan Nina. And Nina pun tengok makanan tu, dia tengok Millie. Thank you Millie. Dia kata thank you for cooking for me. Memang baik gila, macam angel. Millie ni dia rasa macam, aku ke yang gila? Kenapa? Kau faham tak? Kita kan, kalau kita ada kat tempat Millie ni, mesti kita rasa macam, what is going on kan? Tapi at the same time, this is the only thing yang dia kena hadap. Sebab at outside, dekat luar, she has nothing kan. So macam hadap je lah. And then time lepas dia bagi makanan tu, dia tanya macam ni tau. By the way, Andrew asked me if you get 2 tickets to Shadow Man on Broadway. Show yang dia nak suruh Millie bookkan tu kan, yang 2 orang. Lepas tu yang si Nina ni macam muka dia happy tau. Oh, Andrew suruh ke, dia kata. Baiknya dia kata. Lepas tu dia macam happy lah time tu Nina. Lepas tu yang si Millie ni tanya, what are some days that works for you? Macam bila Nina free, saya nak cari tarikh yang sesuai kan untuk book tiket tu. Lepas tu Nina ni pun macam, lepas tu Nina ni cakap, I am free a week from Sunday if you can swing it. Kiranya a week from Sunday tu dia free. So bolehlah pilih tarikh yang sesuai kan. Tu dia, si Millie ni confirm kan lah the exact date dengan si Nina. And Nina pun bagi. So kiranya sekarang ni date untuk pergi ke show tu dah ada. Millie boleh book lah, senang cerita 2 seats untuk that show. Lepas tu dah confirm kan tu, Nina pandang dekat Millie. Itu dia kata, thank you Millie. Muka dia baik muka dia baik. Itu dia macam wing-wing dekat Millie. Wow, dia jenis yang positif, yang
fun, macam someone yang kau rasa baik gila, totally different. Aku macam what the heck. And then Nina panggil Millie, dia cakap, saya tak tahulah apa saya nak buat dekat rumah ni kalau tak ada awak. Terima kasih Millie, terima kasih, thank you tau. Baik gila. Time ni kan Nina tengah makan kan. Dia makan dia ada macam telur dalam pinggan dia tu. Dia jatuh-jatuh tau dekat baju dia, blouse putih dia tu. So time dia tengah makan tu, tiba Andrew masuk dapur tau. Lepas tu dia macam diorang realise Andrew kat dapur. Yang si Nina ni terus cakap, hello Andy. Dia panggil Andrew Andy lah. Lepas tu yang si Andrew tu pandang dia tengok ada telur dekat baju. Lepas tu Nina terus bersihkan baju dia. Lepas tu Nina cakap sorry. Lepas tu Andrew datang dekat dia, pegang bahu dia. Lepas tu dia kata it's okay, you're still beautiful. Lepas tu dia cium pipi si Nina. Kau tengok Andrew ni still okay, still baik dengan isteri dia, walaupun isteri dia macam tu. Lepas tu yang si Andrew ni kata dia tak sempat nak makan breakfast sebab dia dah lambat kan, dia terus pergi. Lepas tu yang Nina tu cakap I'll walk you to outside. Kira macam teman dia jalan keluar pergi kereta lah. Bila yang si Nina dengan Andrew tu dah keluar, Millie ni dekat dapur, dia cakap Nina ni sangatlah laki. Dia kata terlampau laki untuk dapatkan this whole thing. Sebab yang kaya kan Andrew kan, dia dapat masuk in that family. Andrew walaupun macam mana pun still accept Nina tu. Millie ni macam somehow macam jealous sikit. Bukan jealous yang jahat, jealous, you know, like jealous yang buatkan kau macam kau adore someone's punya life. Kau macam kagum dengan someone punya life. Bukannya kau nak sabotage. Dia bukan macam tu tau Millie. Millie ni baik. Dia macam just jealous je lah dengan Nina tu. Time ni si Millie tengok dia orang kan, dia macam cuba imagine dia ada dekat tempat Nina. Betul dia terus macam betulkan balik pemikiran dia, kata this is not right. Dia kata tak patut fikir macam tu kan, kesian kat Nina. Nina needs help, dia kata. So dia time ni dia kemar-kemar dapur tu, dia terus naik bilik-bilik bilik-bilik Nina apa semua tu. Dia kemar-kemar tiba-tiba dekat bawah pintu rumah dia ada orang tengah loceng. Dia terus tinggalkan barang-barang yang tengah kemar. Dia buka pintu, Enzo dekat depan rumah. Time ni Enzo tengah pegang card box. Kiranya macam card box tu penuh barang tau. Ada orang hantar barang kat rumah tu. Dia cakap this is for you. Lepas tu Millie macam dah lah banyak ni kan. Lepas tu Enzo kata help. Kiranya Enzo ni kan dia tak boleh cakap English sangat kan. Dia cakap nak ke saya letak dekat dining room tu. Lepas tu si Millie macam tu ke. Dia kata boleh masuk kan. Lepas tu Enzo ni masuk. Si Millie ni follow tau. Pergi ke dining room tu. Dia letak barang tu. Lepas tu dia tanya Enzo, nak air ke? Lepas tu Enzo cakap si nak. Dia jawab sepatah-sepatah je. Dia tak ada English. So si Millie ni pergi dekat dapur, ambil air apa semua, bagi dekat Enzo tau. And Millie ni, dia, aku nak korang imagine, dia someone yang dah lama duduk dalam prison. Dia macam nak lelaki in a way. Dia punya cerita ni tau, dia nak lelaki. And then dia tengok Enzo ni, macam someone yang tegak kan. Dia macam suka. The word is suka. But korang tahu kan, dia macam cuba nak flirt dengan si Enzo ni tau. Manusia kan. So dia macam cuba macam tu. Tapi Enzo ni terus macam tak nak. Dia macam terus ke tepi tau. Dia macam no. Dia cakap macam tu. Dia macam tak nak benda tu. Lepas tu macam Millie realise benda tu, dia terus macam sorry. Sebab dia expect Enzo pun macam nak juga kan. Lepas tu yang Enzo cakap, ni bahasa dia tau. Seipazzo, Seipazzo. Lepas tu dia cakap Che Cavolo, Checavolo, Che Cavolo. Millie cakap sorry thank you for the parcel and thank you for the item yang awak bawa ni. Lepas tu Enzo ni, dia keluar dari rumah tu, sampai dekat pintu luar rumah tu, dia pusing belakang, dia cakap dekat Millie macam ni tau, you get out Millie. Weh, meremang Millie time tu. Sebab Enzo ni suruh Millie tu keluar daripada rumah tu tau. Something is wrong. So dia dekat pintu tu, dia tengok tangga yang naik ke atas tu kan. Waktu dia pandang Millie, dia cakap it's dangerous. Ayat keluar dari mulut dia. Sudah. So that day, yang si Millie ni, dia diarahkan untuk ambil Cecilia daripada kelas step dancing tau. Cecilia ni kan, dia jarang duduk rumah tau. Dia banyak gila kelas kat luar yang dia buat. Kelas step dancing, piano, semua benda yang ada, semua dia join. Dia memang jarang kat rumah. So yang Millie ni diarahkan untuk selalu ambil and hantar si Cecilia ni lah. So time dia dekat kelas step dancing dekat luar, tunggu Cecilia punya kelas habis, ada another parent tau dekat luar tu. And parent tu
dia macam nampak yang si Millie ni macam sakit kepala. Dia macam penat kot kan. Dalam pagi tadi dia macam rasa humiliated sebab Enzo cakap macam tu kan dia. Sebab dia nak Enzo, lepas tu Enzo tak nak dia, semua macam-macam lah. Kepala si Millie ni memang serabut kan. Tu yang another parent tu macam tengok dia macam, awak okay ke nak Advil, macam Panadol macam tu kan. Lepas tu yang Cecilia, yang Millie tu cakap, boleh juga. Lepas tu dia cuba introduce diri dia. Kira macam dia orang berkenalan lah time ni. Lepas tu yang another parent tu cakap kan, My name is Amanda by the way. Lepas tu I am your official tap dancing waiting room drug dealer. Macam kelakar lah. Dia macam, dia sama yang funny yang Amanda tu. Lepas tu yang Millie ni pun gelak tau. Dia gelak. Lepas tu dia cakap, tunggu siapa? Dia tanya Millie kan. Lepas tu Millie jawab, Cecilia Winchester. Dia ada dekat dalam tu. Lepas tu yang Amanda tu pandang dia macam, oh you work for Winchester? Awak kerja untuk Winchester ke? Lepas tu Millie cakap, Lepas tu Amanda tu cakap, wah gulak lah, dia kata. Lepas tu Millie macam kerut dahi kan. Sebab dia time jumpa orang yang kenal Winchester ni, semua cakap macam gulak kat dia. Dia realise macam something is wrong lah. Lepas tu dia tanya, kenapa kan? Lepas tu dia cakap, yang Amanda tu cakap, semua orang tahu yang Winchester punya family ni, Nina Winchester ni tak betul. Semua orang yang kerja dengan dia semua tak tahan. Tapi Millie ni tahan juga tau. Dia still macam okay. So macam dia cakap, wah gula lah. Dia kata that family is something else. Cray-cray. Lepas tu yang Amanda tu cakap kan, oh everyone knows. Dia kata semua orang tahu yang family tu tak betul, Nina tu tak betul. Lepas tu dia kata also I get the feeling that Nina is the jealous type and her husband is really hot. Don't you think? Kira ni macam orang tu tahu Nina tu macam tak padan langsung dengan Andrew. Sebab Andrew ni someone yang attractive, muka dia macam handsome kan. Nina pula tak. So dia cakap, lepas tu Nina tu memang jealous dia tinggi gila. So ramai yang macam tak boleh nak stay in that household. Lepas tu Millie ni dia cuba nak macam korek lagi tau, what actually happens dengan Winchester family ni. Kenapa Nina tu macam tu. Lepas tu ni Millie cakap tau, why do people say Nina is crazy? Dia tanya Amanda. Lepas tu Amanda ni pandang dia tau. Lepas tu Amanda ni cakap, you know, dia sebenarnya kena tahan dekat dalam loony bin, macam rumah orang gila. Semua orang tahu. Semua orang dekat sekolah tu tahu yang Nina tu sebenarnya tak betul. Lepas tu yang si Millie ni cakap lah, kenapa Nina masuk rumah orang gila kan? Lepas tu dia kata, oh awak memang tak tahu ke? Amanda ni dia jenis macam yang suka gosip tau. Lepas tu dia cakap lah, Nina tu dia cuba untuk drownkan anak dia. Nina tu cuba untuk bunuh anak dia time anak dia tu kecil, time anak dia tu baby, Cecilia tu. Waktu yang Millie ni macam, sebab dia macam tak boleh imagine Nina tu buat. Sebab the thing is, dekat dalam rumah tu, Nina dengan Cecilia tu rapat gila. Memang rapat yang kau tak nampak yang Nina tu tak suka dekat Cecilia. So Nina ni, Millie ni macam tercengang. Nina cuba bunuh Cecilia time Cecilia baby. Takkan lah kan. Macam tak masuk akal. Lepas tu Amanda tu cakap, betul. You have to believe in me. Sebab semua orang tahu benda tu memang jadi news besar kat kawasan rumah tu. Lepas tu Amanda ni bagi detail lagi tau. Dia cakap Nina ni letak drug dekat dalam Cecilia, and then dia campak Cecilia dekat dalam bathtub, and then dia isi air dekat dalam bathtub tu. Oh my god. Si Millie ni expect yang Nina ni ada macam bergaduh dengan orang lain ke sampai dia kena masuk rumah orang gila. Dia tak expect pula dia sampai tahap nak bunuh anak sendiri. Dia nak bunuh Cecilia tau. Lepas tu Amanda tu sambung, time tu dia kata Andrew dia tak ada dekat rumah tau. Andrew dia kata dekat kerja, dekat office dia, and dia dapat tahu pasal anak dia tu tengah cuba dibunuh oleh si Nina ni. Dia terus balik rumah, dia terus call polis. Dekat rumah tu dia kata si Nina ni lepas dia letak anak dia tu dekat dalam bathtub and dia isi air, dia cuba untuk bunuh diri dia pula. Everything that happens in that house memang fucked up gila. So yang si Millie ni dia cakap dia tahu deep in her heart, dia tahu yang si Nina ni sayangkan Cecilia tau. Memang dia sayang gila dengan Cecilia. But at the same time, dia tahu Amanda ni is telling the truth. Apa yang jadi kat dalam rumah tu. So dia macam konflik gila what actually happens in this house. Sebab dia nampak first hand the love between Nina dengan Cecilia, and dia nampak juga the truth in that story yang Amanda bagi tahu. Sebab orang sekeliling tu semua cakap Nina tu gila kan.
And then suddenly Millie teringat apa Enzo cakap. Dia cakap, it is dangerous, get out, get out. Kenapa Enzo yang dah lama dekat rumah tu as a gardener cakap benda tu? Dia kan sekarang ni Millie, dia macam banyak dapat puzzle pieces, tapi puzzle pieces tu tak muat. Something is missing at the core sekarang ni. So Millie macam, dia macam kena dig deeper. What actually happens? Ush, aku tu